Assalamualaikum. Abang Mu mari bahasa nak buat gula lemuk air pucuk paku. Mari kita tengok bahan-bahan dia. Luncur. Untuk bahan kisar halus, 3 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 8 tangkai cili padi, 2 ketul kunyit hidup dan segenggam ikan bilis. Masuk sedikit air. Okey, jom kita masak. Tuai bahan kisar. Masukkan santan. Okey, kita kacau-kacau sikit. Okey, kita masukkan air. Masukkan pucuk paku. Masukkan sedikit air. Masukkan asam keping. Garam secukup rasa. Kita tutup sekejap. Okey, boleh buka penutup dulu. Kacau-kacau sikit. Kita tengok air pun hampir masak dah. Pucuk paku pun nampak lembut dah tu. Okey, masak lemak air pucuk paku gelegak dah tu. Boleh tutup api. 3 days later. Okey, inilah hasil kejadiannya. Masak lemak air pucuk paku. Wah, ayah takut nak terjun. Alright, terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.